Polis merampas dadah metafetamin dianggarkan seberat 60.78 kilogram bernilai 3.04 juta ringgit dan menahan 8 lelaki termasuk seorang remaja keciciran sekolah yang menjadi transporter bagi sindiket dadah pada Sabtu lalu. Dalam 3 serbuan dijalankan, polis sekitar Johor Bahru, remaja berusia 16 tahun itu ditahan bersama ketua sindiket berusia 50-an yang juga perancang utama mengatur keseluruhan operasi sindiket berkenaan. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad berkata, polis menyerbu sebuah perodua beza yang diparkir di hadapan sebuah hotel pada jam 9 malam sebelum menahan 4 lelaki tempatan dan seorang lelaki warga asing sebelum serbuan susulan dibuat dalam hotel berkenaan serta menahan 3 lagi suspek lain. Beliau berkata selain dadah dan kereta itu, polis turut menyita barang kemas sekaligus menjadikan keseluruhan rampasan dan sitaan bernilai 3.14 juta ringgit. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor di Johor Bahru pada 22 Julai. Turut hadir Timbalan Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Ho Chuan Huat. Berdasarkan siasatan yang telah dijalankan ke atas ke semua suspek-suspek yang ditangkap, kita mensyaki suspek pertama dan yang kedua berperanan sebagai transporter, manakala suspek yang ketiga bertindak sebagai runner. Suspek keempat, kelima, keenam merupakan orang kanan kepada suspek yang ketujuh yang membantu menguruskan sindiket tersebut. Suspek yang ketujuh telah dikenal pasti sebagai ketua sindiket, manakala suspek yang ke-8 merupakan perancang utama yang mengatur keseluruhan operasi sindiket. Jumlah dadah yang dirampas sekiranya terlepas ke pasaran tempatan akan digunakan anggaran seramai 303,900 orang penagih.